betul saya hari ni. Cik Asnah pun datang. Apa khabar Cik Asnah? Khabar baik, Cik Tipah. Dah lama datang? Baru sekejap. Amboi Cik Asnah ni. Semenjak kita berjumpa di kedai emas itu hari, terus tak nampak-nampak langsung. Iyalah Cik Tipah. Saya sibuk di rumah. Maklumlah layan suami. Layan itu, layan ini. Macam-macam sungguh Cik Tipah. Kesian. Silakan duduk. Nanti saya ambilkan kursi lagi satu. Silakan. Cik Hasnah mengatakan Cik Hasnah melayan suami. Siapa suami Cik Hasnah sekarang? Siapa lagi Cik Tipah kalau bukan Cik Jamil tu? Setahu saya, Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Hasnah. Tidak. Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya? Setahu saya pula, Cik Latifah yang berpisah dengan dia. Tidak, Cik Hasnah. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Iya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi tak? Hei, Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya korek biji mata awak. Sedapnya. Dah dirampas suami kita. Biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. Rumah tepi laut Cik Hasnah memang bagus. Angin bertiup kencang. Dulu, bapak saya pesan kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap Cik Hasnah. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di Cameron Highland. Begitulah hendaknya. Yang lepas tu, lepas. Apa yang lepas Cik Rohani, makin terbelit. Ni 23 dan 24 Januari ni ada konsert Piramli Madu 3 di Dewan Philharmonic Petronas KLCC. Saya nak ajak Cik Hasnah dan Cik Tipah ikut sekali. Boleh Cik Rohani. Dengan siapa lagi kita nak pergi? Dengan suami saya, Cik Jamil. Jamil bin Abu?